Bila kita sebut simpanan, apa sebenarnya tujuan kita menyimpan? Sebenarnya, simpanan ni kita buat untuk 3 benda. Nombor 1, kecemasan. Nombor 2, pelaburan masa depan. Dan nombor 3, untuk capai matlamat besar. Macam nak beli rumah, tunai haji atau pendidikan anak-anak. Jadi selagi kita belum perlukan duit tu, lebih baik simpan dalam bentuk emas. Saya secara peribadi memang lebih suka simpan emas daripada tinggalkan tunai dalam bank. Sebab apa? Sebab nilai jangka panjang dia yang terjamin. Mudah dicairkan bila perlu. Emas ni senang je tukar jadi duit. Kekayaan di tangan kita sendiri, bukan sekadar angka dalam akaun. Boleh dijadikan modal pusingan kalau ada peluang berniaga. Aset mudah alih, nak bawa ke mana-mana pun boleh. Tutup nak suka belanja, sebab bila dah jadi emas, kita tak mudah nak belanja suka-suka. Dan yang paling penting, aset fizikal yang mampu dimiliki semua orang. Boleh mula dengan segenap RM1 sahaja. Jadi kalau kita betul-betul serius nak simpan untuk masa depan, bukan untuk belanja esok lusa, emas adalah pilihan terbaik. Simpanan kita bukannya selamat, tapi bernilai dan boleh bertahan lebih lama. Nak mula simpan emas tapi tak tahu macam mana? Jangan risau. Saya boleh guide. Follow saya dan kita belajar sama-sama.